Assalamualaikum. Hai adik-adik. Adik kreatif pada hari ini ialah belon udara panas. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah cawan kertas, pita pelekat, belon, gunting dan penyedut minuman. Langkah pertama, lekatkan pita pelekat pada 3 bahagian cawan. Langkah kedua, tampalkan penyedut minuman pada cawan. Langkah ketiga, tiup belon pada saiz sederhana besar. Langkah keempat, lekatkan pita pelekat pada bahagian atas penyedut minuman. Langkah kelima, letakkan belon di tengah-tengah cawan dan penyedut minuman. Langkah keenam, hias mengikut kreativiti dan sedia untuk dimain. Selamat mencuba adik-adik.